Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Hayati binti Suja, wakil daripada daerah Batu Pahat. Saya akan membentangkan hasil kajian tindakan saya, iaitu kaedah penggunaan komik interaktif dalam meningkatkan penguasaan topik ASEAN bagi pelajar tingkatan 6. Baiklah, saya nak curi sikit masa guru-guru dan juga para juri. Okey, sekiranya saya bayangkan anda semua adalah seorang pelajar. Sekiranya saya adalah seorang cikgu, saya cakap macam ni di hadapan kelas. Baik pelajar, saya bagi awak masa 5 minit untuk membaca kertas edaran yang saya bagi. Dan kertas edaran yang saya bagi tu ialah ini. Apa perasaan anda semua? Rasa stres kan? Okey, kenapa? Sebab banyak sangat tulisan. Kalau yang kedua, saya bagi yang ini. Minta maaf, terbalik pula. Okey, yang ini. Masih lagi stres kan? Walaupun kita nampak dia dah diasing-asingkan, tapi masih lagi stres. Dan sekiranya saya bagi edaran itu ialah ini. Menarik bukan? Okey, itulah dia adalah kajian tindakan saya. Sebelum saya teruskan lagi, kita tengok. Okey, kita tengok sekali kenapa saya pilih topik ASEAN. Okey, topik ASEAN ni boleh kita cakap dia adalah antara 60% soalan topik yang ada dalam sukatan pelajaran di semester 3, dan dia juga merupakan antara soalan yang kerap ditanya dan boleh ditanya di bahagian A, iaitu soalan objektif, di bahagian B alih bentuk komunikasi, dan di bahagian C soalan esei. Dan untuk membantu pelajar, okey, sekiranya soalan itu ditanya pada peringkat serantau, dia bagi contoh, sudah semestinya pelajar kena bagi contoh di peringkat serantau, betul? Tapi sekiranya soalan itu adalah di peringkat global, pelajar bagi contoh di peringkat serantau, masih lagi diterima. Sebab negara-negara serantau berada di dalam global, betul kan? Okey, dan akhir sekali, bagi soalan objektif pula, lebih kurang 3 hingga 4 soalan daripada 15 soalan adalah soalan bertopikkan ASEAN. Dan kenapa saya fokus kepada soalan esei? Peruntukan markah bagi soalan esei ialah 50 markah daripada 80 markah keseluruhan. Ini membuktikan peruntukan markah di bahagian esei sangat besar pada semester 3. Okey, daripada hasil refleksi pembelajaran saya, seramai 26 orang, saya dapati 10 orang pelajar suka memahami fakta, mengingat maklumat serta menjawab soalan. Ini menunjukkan 10 orang ini adalah mempunyai cara memahami teknik berbeza, iaitu kalau kita ikut teori gaya pembelajaran yang dipelopori oleh Neil Fleming, yang menyatakan untuk memahami mengetahui konteks untuk mendapatkan maklumat itu berdasarkan visual, auditory, read and write, dan akhir sekali kinestetik. Sudah semestinya 10 orang ini bukanlah berada pada read and write. Seperti yang kita tahu, kalau buku-buku dalam pengajian, buku-buku pengajian ataupun buku-buku subjek di tingkatan 6 sudah semestinya banyak tulisan dan amat membosankan. Saya dapati punca utama kenapa pelajar susah nak faham ataupun dia rasa stres bila belajar adalah disebabkan kaedah konvensional yang membosankan, berpusat pada guru. Penglibatan pelajar kurang dalam PDPC. Yang kedua, kurang berminat dengan nota bercetak. Macam yang saya tunjuk tadi. Kalau guru-guru juga adalah pelajar, dia akan merasa cepat bosan dan memang kurang minat membaca. Sebab kenapa? Generasi sekarang dia lebih tertarik kepada benda yang berbentuk digital berbanding daripada bahan-bahan ilmiah. Jadi, saya hasilkan satu komik yang mana ilustrasinya 100% saya gunakan AI untuk membuat hasil komik ini dan menyelesaikan masalah pelajar-pelajar saya yang 10 orang ini. Okey, objektif kajian saya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemahiran murid dalam menulis esei berkaitan topik ASEAN dengan lebih berkesan melalui komik interaktif ASEAN. Yang kedua, meningkatkan keupayaan murid dalam menghasilkan idea utama yang relevan bagi setiap perenggan.
Dan akhir sekali, meningkatkan kemahiran murid dalam menganalisis dan memilih jawapan yang tepat bagi soalan bertopikkan ASEAN. Okey, metodologi saya macam rakan-rakan yang lain menggunakan kajian tindakan model Themis dan McTaggart yang bermula dengan perancangan. Di bahagian perancangan, kita kena pasti dulu isu pelajar, kenapa pelajar kurang minat dan kenapa pelajar sukar nak faham topik ASEAN. Dan saya hasilkan satu intervensi iaitu komik interaktif dan penggunaan one page note sebagai salah satu cara untuk mengukuhkan lagi apa yang pelajar-pelajar baca di dalam komik. Kemudian saya melaksanakan tindakan lebih kurang dalam 4 minggu iaitu gunakan komik interaktif dan QR code. Kenapa saya panggil dia komik interaktif? Sebab di dalam komik ini kita ada QR code yang mana pelajar-pelajar boleh membuat pembelajaran secara sendiri, iaitu dia boleh terus pergi kepada set soalan, latihan pengukuhan dan juga nota tambahan. Dan setiap muka surat dan pecahan-pecahannya saya ada sediakan QR code untuk sebagai bahan bacaan yang berikutnya. Kemudian dalam aspek yang ketiga iaitu pemerhatian, penglibatan interaksi motivasi pelajar di dalam kelas dicatatkan. Dan kemudian bagi bahagian refleksi pula, saya mulakan dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kepada maklum balas pelajar dan guru. Okey, ini bahagian perancangan. Kita bermula dengan ujian pra, kemudian kita pergi kepada pengedaran komik ASEAN dan penghasilan OPN, di mana pada minggu ini ialah pada minggu pertama hingga minggu ketiga, yang mana tujuan asal dia adalah untuk tarik minat dan tingkatkan pemahaman melalui visual. Okey, pelajar perlu baca komik, boleh catatkan nota, kemudian kita hasilkan OPN. Macam mana OPN ini kita hasilkan? Kita biasa dengar OPR kan, one page report, tapi OPN ini ialah one page note, yang mana pelajar punya soalan adalah berdasarkan kepada isu ataupun soalan-soalan berasaskan soalan sebenar STPM. Hasilnya, pelajar akan lebih faham, boleh kenal pasti dan mengembangkan idea kenapa berlaku interaksi di dalam kumpulan itu tadi. Mungkin ada satu pelajar faham, satu pelajar tak faham. Jadi pelajar yang faham boleh bimbing pelajar yang tak faham. Jadi dia akan wujud interaksi kat situ, mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam topik ASEAN. Yang ketiga, penulisan esei selepas intervensi. Maksudnya selepas buat OPN, kita akan tukar nota yang dihasilkan. Kemudian pelajar perlu membuat esei berdasarkan OPN tersebut. Dan akhir sekali ialah ujian pasca, yang mana kita boleh membuat perbandingan keberkesanan sebelum dan pelaksanaan intervensi. Okey, kita bermula dengan ujian pra. Murid jawab esei isu ASEAN, kemudian guru semak esei ikut skema. Dan kesan pengetahuan umum ASEAN masih lemah dan kurang jelas. Ini kerana kebanyakan pelajar-pelajar yang 10 ni ialah pelajar-pelajar yang tercicir. Jadi sudah semestinya mereka bukan kategori read and write. Jadi sudah semestinya dia visual. Okey, kita tengok kenapa dia suka kait fakta. Terutamanya daripada topik paling senang lah. Saya bagi contoh, kalau pelarian dengan parti, selalunya mereka selalu keliru. Apa itu parti, apa itu pelarian. Ini ialah perancangan. Kita bermula dengan pendedahan, pengenalan komik kepada pelajar-pelajar. Macam mana nak guna, apa fungsi QR code tersebut, bagaimana dia boleh buat latihan-latihan yang ada, dan macam mana dia orang boleh buat berdasarkan QR code di hadapan komik ini, macam mana dia boleh akses maklumat-maklumat tambahan. Kemudian langkah seterusnya, kita akan pecahkan pelajar. 10 pelajar ni saya memang siap-siapkan di kumpulan dia, supaya kita senang untuk pantau pelajar. Kemudian guru jalankan perbincangan isu dalam komik ASEAN. Soal murid secara lawak untuk kenal pasti idea utama dan kembangkan huraian ataupun fakta. Ini antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan ini adalah antara contoh one page note yang pelajar hasilkan, dan ini ialah rekod pemerhatian selepas intervensi. Okey, penulisan esei selepas intervensi. Maksudnya selepas pelajar hasilkan one page note tu, kita tukar dan pelajar
akan diberi soalan berdasarkan soalan itu dan cara dia menjawab. Adakah tersusun ataupun tidak? Faham tak nota yang kawan dia cuba buat di dalam one page note tersebut? Okey, ini ialah hasil. Kita masih menggunakan soalan yang hampir sama, iaitu masih lagi minta manfaat. Manfaat sebagai anggota pertubuhan ASEAN, yang sana pun menjelaskan manfaat yang diperolehi hasil daripada pemufakatan tersebut. Sama konteks dia. Kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. Macam yang pertama tu dia punya huraian dia tak jelas. Yang bahagian lepas ujian pra dia dah bagi dalam bentuk bidang. Jadi jawapan dia lebih berfokus dan terarah. Okey, keberkesanan intervensi, kita boleh nampak perbezaan dia lah. Daripada pelajar 1 sampai pelajar 10 ada peningkatan daripada ujian pra dan ujian pos. Dan yang ini ialah respon pelajar dan guru. Okey, pelajar kita minta untuk tulislah dekat sticky note sama ada mereka apa respon mereka, apa mereka rasa bila dapat komik tersebut. Sebab pelajar dia boleh beli komik ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Dia boleh minta yang saiz kecil sikit, hitam putih ataupun yang berwarna. Kemudian cikgu juga mengedarkan borang soal sidet melalui Google Form. Daripada jumlah responden, 55 orang adalah pelajar, 26 orang ialah guru dan 3 orang ialah pentadbir. Jadi secara keseluruhan ataupun kesimpulannya, penggunaan komik ASEAN memberi impak positif terhadap penguasaan pengetahuan murid. Objektif saya sebenarnya dah tercapai. Kenapa? Sebab pelajar dah mula boleh menjawab. Hasil lepas ujian pos pun saya dah buat beberapa tugasan dan jawapan mereka terarah. Yang kedua, membantu pelajar faham, huraikan dan kaitkan isu ASEAN dengan lebih kreatif dan kritis. Kemudian sesuai dengan gaya pembelajaran digital generasi masa kini lah, dan sesuai dengan selari dengan teori gaya pembelajaran pelajar. Sebab pelajar kan tak sama cara nak mendapatkan maklumat ataupun memahamkan maklumat, dan implikasinya guru dapat merancang PDPC dengan lebih menarik, relevan dan berkesan. Cadangan untuk akan datang komik interaktif ni mungkin kita boleh masukkan kepada subjek-subjek seperti geografi, sejarah, ataupun kita boleh letak dia dalam bentuk video bagi bantu pula mereka yang dapatkan maklumat secara auditory pula. Okey, komik ni juga dah disebarluaskan dengan guru-guru pengajian di sekitar Batu Pahat dan ada 2 buah sekolah di Pontian. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.